automatik nyala tau. Siang dia cas guna cahaya matahari, malam dia automatik nyala. Untuk korang yang jenis suka tinggal rumah dan selalu balik lewat malam, pakai lampu solar ni. Hari-hari dia automatik nyala. Jadi bila korang balik waktu malam, jalan masuk rumah korang cerah. Yang ni lampu solar yang sesuai untuk korang pasang dekat jalan masuk rumah. Model ni saya dah repeat banyak biji. Sebelum ni saya dah pasang dekat sini. Cahaya dia ni terang tau. Yang model ni sesuai untuk korang gantung dekat tiang lampu macam ni. Jadi waktu malam dia automatik nyala. Korang tak perlu nak buka tutup dia punya switch. Dan yang paling penting, hari-hari pasang pun tak ada hal. Korang tak kena bayar bil elektrik sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari. Lampu solar macam ni baru baloi. Sekarang ni lampu solar dah ada banyak pilihan. Harga dia pun mampu milik. Kalau yang model ni harga dia memang mampu milik. Korang dapat lampu solar saiz besar macam ni. Model ni dengan model putih sana, harga dia lebih kurang. Tapi yang ni korang dapat lampu lagi banyak. Lampu yang jenis pakai reflektor pula. Cahaya dia ni lebih terang. Nak gantung dekat tiang lampu macam ni pun boleh. Gantung dekat dinding rumah macam ni pun boleh. Jenis ni korang nak pakai sensor boleh. Tak pakai sensor pun boleh. Kalau pakai sensor, lampu ni dia akan nyala malap sepanjang malam. Dia nyala cukup-cukup makan saja. Tapi bila didetect ada pergerakan dekat bahagian bawah sini, dia akan terus nyala dengan full brightness. Jadi mudah untuk korang detect ada pergerakan ataupun ada penyamun ataupun ada binatang. Kalau binatang lalu waktu malam, binatang pun lari tak cukup tanah kalau lampu ni terus nyala. Sesuai untuk korang pasang dekat belakang rumah. Kalau korang gantung dekat tiang lampu macam ni, korang tak perlu pakai mode sensor. Biar je lampu ni nyala terang sepanjang malam. Sebab lampu model ni dia pakai bateri besar, dia boleh nyala lebih dari 12 jam. Boleh nyala lama tau. Saya gantung dekat sini, dari maghrib sampai subuh, saya biar je lampu ni nyala terang. Jadi waktu malam, setiap kali saya balik lewat malam, lampu dekat sini dah automatik nyala. Tinggal rumah lama-lama pun tak risau kalau kawasan cerah macam ni. Jenis ni korang dapat panel besar dekat bahagian belakang. Panel pula jenis model baru tau. Warna dia hitam pekat macam ni. Jenis monokristalin. Dia lebih perform tau berbanding panel model lama. Untuk saiz sama macam ni, dia lebih keluarkan lebih banyak output. Dan waktu mendung, dia lebih perform. Jadi waktu mendung korang tak perlu risau, lampu solar korang ni tetap dapat cas yang cukup. Jenis ni korang dapat bracket macam ni. Mudah korang gantung dekat dinding rumah ataupun tiang lampu. Dekat tiang sini saya dah pasang 4 biji yang model warna putih macam ni. Sebenarnya model hitam ni lagi baloi. Model hitam ni keluar lambat sikit banding model putih ni. Kalau tak semua lampu sini saya dah pakai yang model hitam ni. Sebab yang ni lagi baloi, lagi besar, lampu dia ni lagi banyak. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang sesuai untuk letak dekat jalan rumah, korang boleh pakai yang model ni. Saiz besar, lampu LED banyak, lampu jenis pakai reflektor, panel solar pula besar, ada sensor. Korang boleh cek lampu solar ni dekat link video.